Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali. Okey, sekarang ni ada di Padang Pasir lah. Hari Jumaat ni 31 Oktober, jam 1 suku tengah hari. So ni kereta kita displacekan tayar, tengok dalam ni. So untuk off-road 14 PSI lah saya taruh. Biasa 15, tapi saya nak kurang lagi. Okey. Tengok ni lembik betul, 14 PSI. Kalau tengok dari tepi ni, memang lembik betul lah. Belakang pun lembik juga. Belakang. Assalamualaikum. Salam hari Jumaat. Hari ini 31 Oktober, jam lebih kurang 1:25 petang. Kami semua ahli-ahli MAQ, Malaysian Association of Qatar, hari ini mengadakan kembara inland sea. Okey, melibatkan lebih kurang 70 peserta ataupun kereta. So semua akan bergerak masuk ke inland sea. Ini acara untuk ahli-ahli MAQ untuk jelajah masuk inland sea. So kita akan berjumpa di inland sea. Kita boleh lihat semua kereta-kereta peserta yang ada, ya, kereta peserta wanita. Ini orang-orang kuat daripada MAQ ni. Miss Lisa, Dr. Nina, orang-orang kuat MAQ. Dan sini peserta, belakang sana kita ada Marshal yang bertugas untuk mengiringi ahli-ahli MAQ untuk keselamatan sampai ke inland sea. So kita jumpa di inland sea. Sama ke mana? Selamat tengah hari. Hari ini kita ada program MAQ, kembara MAQ ke Sea Line Beach. So boleh katakan seramai 65 biji kereta lah hari ni. So kita masuk tengah hari ni, insyaAllah. Kalau ada yang bermalam dan ada juga yang day trip je lah. So anyhow, enjoy and a safe trip. Wah, macam cowboy ya. Selalu. Apa khabar? Hari ni jangan pisang Oh, kita punya chip daripada Dukan ni jauh datang. Extreme measure. Yes. Apa khabar? Good. Anak je. Anak je, 2 orang eh? Okey. Okey, ni Padang ni garam garam betul ni. Tengok ni garam betul.
Apa? Assalamualaikum. Salam, apa khabar? Baik. Datang dia Ni bila terbalik tu ada damage tak ke atas? Ada. Habis kena ketuk balik lah. Cermin pecah, bumbung, kemik. Habis perasaan masa tu? Seronok. Seronok eh? Seronok. Rugi sampai Program Kembara LNC 2025 MAQ MPCQ mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih dengan sokongan anda. Boleh balik dah. Air kosong lah, sejuk. Air kosong sejuk. Air sejuk je. Ni apa? Okey, dapat baju. Ni dia baju. Ni baju ada lagi. Tapi sudah bertuan. Okey, terima kasih. Right, so the last one is the lion. Ni bau betul ikan ni. Betul ikan ni. Ni bau betul ikan. Jess. Tak jadi lah. Pelajar saya kat sana. Dia nak taruh dalam ni lah. Nak boleh buat makan. Really, you don't think this would be a good moment to make a phone call or text somebody or change your status to stuck in a freaking video game? In a coma. Together? We're all in a coma together.
keluar dengan masyarakat Malaysia lah di sini. Sebab bila saya keluar tu macam kita jumpa mak ayah kita, abang-abang kita kan. Sebab di Qatar Universiti semua orang Arab dan dapat memperbanyakkan lagi program yang dapat menyatukan orang Malaysia di sini. Jadi berapa ramai student, exchange student? Kalau Malaysia kami 4 orang je, 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ajak ziarah rumah, boleh raja kami lah insya-Allah. YouTube FND Bakar. Itulah nama dia. InsyaAllah ni masuklah nanti. InsyaAllah. Okay. Kira saya yang terakhir lah. Okay. Nama saya Zulkifli Cik Abdullah. Dikenali sebagai Zul ataupun Zul Titu, Zul QA, Zul MAQ saya lah. Okey. Saya asal daripada saya lahir di Thailand. Lahir sebelah Naratiwat. Tapi sebab mak ayah saya hijrah ke Malaysia masa saya kecil lagi lah, baby. So family semua dapat kerakyatan Malaysia lah. Naturalisasi lah. Naturalisasi. Kepada MPCQ atas kerjasama yang diberikan kepada MAQ untuk menjayakan program pada malam ini. Tak boleh buka rahsia. Tak boleh buka rahsia. Okey, terima kasih Atok dan kru-kru MPCQ. Terima kasih kepada Atok yang mana pakai vest tu yang bekerja keras untuk menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih Atok. Terima kasih MAQ kerana memberi kepercayaan kepada MPCQ. Dan terima kasih kepada tim Atok yang banyak buat kerja, terutama VP Imran. Okey, terima kasih semua. Hari-hari buat kerja. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Atok. Terima kasih. Sampah. So baru tadi ada yang daripada MUI datang ambil gambar. So kita kalau boleh setiap kali kita buat acara, kita nak mengelakkan daripada kita dikenakan penalti. So make sure pastikan betul-betul kalau tempat kawasan gelap tu cuba suluh dengan lampu. Even sisa makanan ke apa semua tutup semua. Jadi kita orang kata apa, nak make sure menjaga nama baik kita, nama baik Malaysia, dan seterusnya make sure tak ada apa-apa yang tinggal. Sampah semua dalam letakkan dalam bangkitan sampah. Lepas tu bangkitan sampah jangan gantung di luar daripada kenderaan, daripada kereta. Satu kereta bawa ambil. Kalau boleh setiap satu kereta ambil dan masukkan dalam kereta. Kerana di luar kereta ni sebenarnya tak digunakan. So make sure lah kita bagi. Tempat pam tayar. So, ke pam balik tayar.